Bila Ramadan datang kembali, hati tenang rasa berseri. Bangun sahur walau mengantuk lagi, sepupu semua kuatkan diri. Tak mengeluh walau lapar dahaga, senyum walau penat melanda. Niat kerana Allah semata, misi kita belum selesai lagi. Tahan sabar, jaga hati, jaga mata dan juga diri. Satu hari, dua hari, kita terus istiqamah lagi. Okay guys, so saya baru habis solat, so nak pergi mall pula. Okay, Puasa penuhkan iman, buat baik sepanjang Ramadan. Walau cabaran datang menguji, sepupu kuat sampai ke nanti. Okay guys, so kita dah sampai ke mall. So kita masih kat parking. So korang tunggu jap. Gegar lah pula. Sorry lah bergegar kamera. Kita dekat parking nak masuk mall. So ni mungkin nak pergi makan terus. Lepas makan mungkin nak pergi ikut. Oh lupa nak beritahu, kita orang kat Ayo Mall. Ayo Maluri. Okay, Ayo Maluri. Nak makan. Tak tahu nak makan apa lagi. Tengok dulu lah nanti ada apa. Okay. Korang tunggu je nanti. Okay, dah sampai. Sampai kat Ayo Maluri. Sorry lah kalau video ni pendek je sebab sebab pendek. Sebab tak tahu nak buat apa. Azim. Mami. Azim. Hai. Kau tunggu je nanti saya update. Mesti DIY. Mesti DIY ni dia dah renovation. Ni ada Wells Nelson. Tak tahu betul tak sebut. Ni tempat main. Ada Jomcha. Jomcha. So ni Farfetch punya Jomcha ni. Okay. So ni tempat main guys. Banyak tempat main dia kat sini. Azim. Hai. Ni dia punya tempat. Sekarang ni kita dekat So kita dah sampai dekat G. Ini kita pergi G. Kita sekarang kat bukan G, kita kat tingkat 1. Kita kat tingkat 1. Banyak guys tempat makan dia. Oh ya, lupa nak beritahu kalau contoh video ni vlog tak ada, korang kena tengok dekat Sepupu Gamers Mungkin kadang-kadang ada yang kat Sepupu Gamers ada vlog, kat sini ada vlog. Kat sini tak ada, situ ada. Situ tak ada, sini ada, okey? Jom makan. Ada kedai air. Ni korang mesti tahu. Cari tempat duduk je guys. Cari tempat duduk untuk makan. Ramai orang kat ini sebab berbuka juga. Saya nak beli mi tarik Elminah ni. Saya beli ni kot. Beef ball noodle soup. Oh nak beli ayam.
Okay guys, saya makan apa nama dia, beef noodle. Beef noodle. Dadah. Bila Ramadan datang kembali, hati tenang rasa berseri. Bangun sahur walau mengantuk lagi, sepupu semua kuatkan diri. Tak mengeluh walau lapar dahaga, senyum walau penat melanda. Niat kerana Allah semata, misi kita belum selesai lagi. Tahan sabar, jaga hati, jaga mata dan juga diri. Satu hari, 2 hari, kita terus istiqamah lagi. Misi puasa 30 hari, projek sepupu janji tak lari. Bangun sahur, solat tak tinggal lagi, kejar pahala setiap hari. Misi puasa penuhkan iman, buat baik sepanjang Ramadan. Walau cabaran datang menguji, sepupu kuat sampai ke nanti. Tolong ibu di dapur petang, siapkan juada penuh sayang. Bila azan maghrib berkumandang, Alhamdulillah baru sudah saya makan mi tarik Almina. Alhamdulillah. So saya recommend korang untuk makan sebab sedap. Sedap. Dia punya mi tu dia lembut, sedap makan. So kalau korang nak cari mi tarik yang sedap-sedap tapi nak murah, sila pergi ke Ayo Maluri, pergi mi tarik Almina dekat food court dia. Okay guys, saya baru habis makan ni, nak naik, kita orang nak pergi Eco. Lepas pergi Eco mungkin balik kot. So ni popular, kita nak pergi Eco Shop kedai RM2. Saya kalau dengan Atema pergi, kita orang dah tak ingat dah apa nak beli sebenarnya. Kita orang terfokus dengan benda lain pula. Sebab barang-barang situ RM2 je, tapi kalau beli banyak-banyak dah bukan RM2 dah korang. Dah berpuluh-puluh ringgit. Asyik beli ni, saya. So kita tunggu jap. So ikut kat tingkat 3. Tunggu jap. So nak pergi DIY jap korang. Nak beli barang jap, nak pergi DIY. DIY jap. Pastikan video ni dapat 100,000 pun jadilah. 1,000 view pun jadilah korang. Jadilah. Jom. Okay. Macam tu cara dia. Tapi saya rasa tak payah kau ikut. Dah jual parking. Okay, sudah ni, jom pergi DIY. Raya sambang. Banyak sampai duduk raya korang. Jom kita cari barang. Wow, banyak tapui. Ini ni korang nak beli bekal. Cantik lah. Tak ada warna. Ni warna. Warna cantik. Ni sedap ni bawa balik kampung ni. Ni tidur jap sementara tunggu sampai kampung. Lepas ni ini botol-botol. Saya beli ni. Saya botol lah. Cantik botol ni. Cantik botol ni. Ni macam beli isi 2 air lah korang. Beli
isi 2 air. Kazim. Hari ni saya akan ajar cara bawa troli. Okey. Pertama, korang kena masuk dulu. Tekan. Okey, dah dekat, dah masuk troli. So, pertama, start engine. Okey, bawa je lah serius. Tengok orang. Okey, kali ni tak jab. So, kita masuk lane. Okey. Oh, nak je nak cu. Faham. Kepada semua yang ingin membuat open house, silalah. Nak jimat, nak murah, belilah. Jual ke ni? Jual. RM33. Ni dia simple tapi cantik. Cantik. Korang nak apa? Ni kan ni? Ada pelita. Ada pelita guys. Pelita. Korang cantik ni. Ntar kita tarik. Please. Saya nak ni. Tapi saya tak cukup duit lah. Tak apa. Kita bersederhana saja. Jadi kita gerak pergi Eco Shop. Jom. Next station Eco Shop. Jom masuk Eco Shop. Eco Shop ni satu benda best lah. Kalau kita nak buat projek, mungkin kita orang pergi sini. Sebab sini murah. Lepas tu barang ni berkualiti lah bagi saya. Maksudnya barang dia okey lah. Maksudnya faham kan barang dia. Tengok macam ni. Bunga-bunga cantik. Tengok. Bakul banyak. RM2 je. Maksudnya dia macam bagus lah. Itu je. Baru ingat nak makan tadi. Tapi kalau makan kan nanti kan perangkap kita nak ambil. Ni boleh ni lah. Buat box. Macam storage box. Macam nak buat kita orang projek tu kan. Storage box. Saya nak buat game ke kan. Boleh simpan dalam ni. Macam ni korang. Tak, yang saya fikir. Kita orang sekarang ni, kita orang mungkin dalam macam kalau kita orang ni, korang jangan cakap kita orang ada buat plan nak plan apa tu nama dia? Kita orang nak buat stiker. Nak buat stiker ni. Kita orang nak buat stiker ni lah. Stiker untuk projek sepupu ni kan. Tapi mungkin tunggulah. Kalau projek sepupu ni 1000 subscriber, Sepupu Gamers tu dalam 5000 subscribers, kita orang akan buat lah. Okay kan? Kita orang akan buat kalau Sepupu Gamers 5000 subscriber, projek sepupu ni 1000 subscriber. Kalau lepas tu korang jangan lupa tau follow TikTok kita orang baru buat TikTok. TikTok kita orang tak sejak Sepupu Gamers dan projek sepupu, atau projek sepupu dan Sepupu Gamers itu. So korang follow, korang bagi tahu kat sepupu korang, kawan-kawan korang, keluarga korang yang kita orang dah buat TikTok dah, yang dah ikut kita orang dari threads tu. Korang boleh follow pula TikTok kita orang yang baru buat. Kalau TikTok kita orang tu 1000 subscribers dalam bulan ni atau 2 bulan nanti, kita mungkin akan buat projek lagi best lah. Atau kita akan jual merchandise. Korang setuju tak? Setuju korang like video ni, kasih 100 atau 1000 subscribe. 1000 lah. 1000 likes. Kita orang biar kita semangat nak buat macam-macam. Uish, cantik lah. Ini semua tisu-tisu. Saya nak cari barang boleh buat nanti kalau waktu raya. Lah, jangan beli barang-barang raya. Barang untuk siap raya nanti. Saya tak nak beli makanan dah banyak dah nanti. Ini barang-barang kita beli.
nak buat game ke. Kita orang ni kalau nak berkumpul ramai-ramai tu jarang lah. Dia macam kalau jumpa pun dah 2 family satu lah. Jom tengok kat sini-sini. Sebab ni gamer kan, dah beli hadiah. Tapi saya kena cakap dengan Atta malu. Kan tiba-tiba dia calculator. Saya punya calculator ni, saya tinggal. Card case. Ni, oh. Faham? Sketchbook. Sketchbook. Oh ni. Sketchbook di sini ah. Aduh. Oh sini ada. Oh ni yang saya nak cari tu. Tapi saya dah ada. Saya. Cantik. Ini boleh buat macam hias-hias tu. Banyak korang kita boleh buat. Kita mungkin setakat ni kita orang nak try buat video konten. Nak buat konten pula apa? Vlog pula apa nama dia tu? Berlakon nak saya cerita berlakon. Uish. Cantik oh. Cantik betul. Saya beli dulu. Ni saya ambil satu. Sebab standby. Dapat pertama barang untuk ni. Cantik. Ni kalau nak pergi macam game on tu kena bawa macam ni. Cantik lah. Cantik. Ni apa? Saya tak tahu lah. Ni apa? Cantik. Nak beli ke tak? Komen. Ni bahagian kitchen. Cantik lah. Ni apa? Ni cantik. Ni cantik. Ni macam bentuk ayam. Boleh lah satu. Okay. Saya tak nak ni. Sini. Ni boleh letak kat ni. Satu. Apa lagi Ni apa? Macam saya tak tahulah. Tapi cantik. Wish. Oh, tapi siapa pasang pula korang. Apa dah? Ni cantik. Tapi macam ni saya cabut. Ni lah. Saya beli dulu lah. Kau nak mana? Saya nak belanja. Wah ni. Tapi asal sekarang macam ni? Cantik. Mana jadi saya tengok. Oh ni. Tapi cantik. Tapi bentuk level pula orang. Beli ni satu okey tau. Tapi nak tak mana? Itu yang disoalkan. Tak apalah. Comel sangat pula. Saya nak yang macam ni. Tapi ada kan? Aduh. Sekejap ni. Ini barang. Apa pasal? Apa lagi? Ni apa? Tertanya-tanya saya tadi. Oh, ayam. Ayam tu ayam. Okay dah, tu je lah. Saya nak bagi hadiah. Bagi dah birthday. Birthday pulang bagi. Tapi cantik aku. Dia bentuk macam ayam. Ayam cookies. Cantik weh. Oh, nak bertabung guys. So, kita macam buat tabung tau untuk sepupu macam kau nak bagi duit kat kita orang pun boleh. Tapi kita tengah fikir macam nak bagi cari duit tu. Nak ambil satu tabung macam ni. Kita letak duit. Duit sepupu. Tak lebih. Allah kacik dia.
Untuk letak, untuk contoh kalau macam kita ada projek kan, kita orang boleh pakai duit yang hasil sumbangan macam tu lah. Faham kan korang? Saya boleh pensel tekan, tapi pensel tekan saya tak tahu. Cantik. Wah, ni yang saya nak tu. Waktu tu gaya rosak guys. Korang tahu tak waktu tu rosak? Geram saya. Ya waktu tu dah nak exam. Tapi exam pun boleh pakai pun. So 3 barang jugalah. Satu barang tu saya simpan saya letak dekat troli. Dekat bakul. Sejuk guys. Sekejap. Air tak ada. Ni untuk balik sepupu, ni untuk barang sekolah. Tak ada pun barang untuk balik sepupu. Saya tak tahu nak bagi apa. Buat game nak. Kita check barang kat mainan sekejap. Sekejap. Okay. Sekejap barang-barang. Allah, merah pula korang. Ya, tahu. Barang. Tapi tak tahu nak bagi apa. Oh, you buat video? Yes. Mana? Tak ada lah. Saya nak beli macam apa tu? Mainan yang simple lah. Tak ada. Okay guys, so dah habis beli barang. So nak balik lah. Nak balik sebab dah habis beli barang, kenalah balik. Nanti kena kurung dengan pakcikan. Faham? Oh my god! Wow! So, jom kita balik rumah. Raya dah nak dekat. Jom beraya. So, mungkin video kita pun sampai sini sajalah. So, dah video ni pendek. Saya harap korang suka. Nanti insyaAllah kalau saya ada pergi berbuka dengan sepupu atau seorang-seorang pun, saya akan buat video juga, insyaAllah. So kalau korang suka, jangan lupa like, subscribe. Jumpa lagi dekat next video, next project, next misi kita. Korang komen banyak-banyak nak buat apa pula lepas ni. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Kami projek sepupu. Yes. Ramadan datang kembali, hati tenang, rasa berseri. Bangun sahur walau mengantuk lagi, sepupu semua kuatkan diri. Tak mengeluh walau lapar dahaga, senyum